dapat bunga. Dah nangis ah. Okay, hi. Hai. Okay, nak apa ini? Mana nak tahu? Okay, hari ni kita nak bagi surprise Kak Ilya. Malulah. Ada dua hadiah. Selain nak yang mana dulu? Mana-mana je. Tak tahu. Okey, saya teka lah, saya teka. Okay, tekan dulu aja apa? Saya teka dia beli penyu kat saya. Betul tak? Hati. Tak tahu? Kenapa dia teka penyu? Sebab saya mimpi. Ha? Saya mimpi sebenarnya. Ya tau? Ya, yang awak tanya. Ada tak awak tanya? Tak ada, kau masuk dalam mimpi. Kan ada awak tanya Benar saya mimpi. Saya mimpi awak bagi penyu. Penyu? Ya tu. Okay, lepas tu mana? Malu. Tada! Wow. Wih, dapat bunga. Dah nangis ah. Yeah. Nanti tak? Cantiknya. Hidup. Sumpah. Saya dapat bunga guys for the first time. First flower for you. So ada wish card dia. Nanti awak baca lah. Satu lagi kat bonet. Kat bonet. Comel je. Ya. Enaknya. Awak boleh saya akan ambil. Dia boleh ambil. Comelnya. Dah nangis. Okey, tak tengok. Awak dah tahu dah. Dah agak dah. Tapi yang ni saya tak boleh baca. Ini unexpected. Kau ajar. Awalnya Edos Terengganu guys. Sebab dia belajar dekat Terengganu. Okay, saya dah ada 3 haiwan. Hello. Penyu. Thank you. Malu. Dah nangis. Ni nak baca tak? Malu. Ayo malu. Ada sipar je. Yeah. Ya. Ni beli kat mana? Gila pun. Macam hati macam. Macam hati. Tengok. It was kind the day I met you. Comelnya. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Malu aja. Cepatlah, apa maksud dia? Ya. Saya kena cari pasu kan ni. Tak payah sipar je. Kalau dia mati nanti. Saya baru beli tadi. Saya tak nak keluar rumah pukul 2.30. Patutlah lama. Yoyak nak isi minyak. Masa-masa lama ni isi minyak. Dia kata on the way tu saya baru siap beli bawa bunga tau. Gelap lah. Duduk depan. Okay. Thank you. Oh, ni bunga apa? Tak tahu je. Kenapa tak tahu? Dia main beli je. Maknanya dah tak pergi. Dia full pink. Tapi comel lah pink sini. Okay, paling saya bawa yang gini lah. Comelnya.
balik. Lepas tu So bye. Dan pergi shopping. Lewat lah. Dia pantai pula lagi. thank you. Okay lah, pegang. Nak ambil gambar. Gambar. Hai, pegang. Yeah. Bye. Bye.